Jika di suatu masa kamu mendapati hati kamu, jiwa kamu, perasaan kamu ni rasa kosong. Mungkin Allah uji kita dengan sesuatu, kita rasa macam dunia ni tak ada apa, kosong. Tak ada function hidup kita, tak ada fungsi jiwa kita. Maka waktu tu nombor satu, kata Imam Ghazali, carilah kembali dan temuilah kembali hati kamu ketika kamu membaca kalam Allah Al-Quran. Mudah-mudahan kamu temui kembali hati dan jiwa kamu pada waktu tu. Dah kita rasa kosong tu, ambillah Quran, buka, bacalah ayat Quran yang bermanfaat, yang berpahala, yang bermukjizat. Mudah-mudahan hati kita terisi kembali. Tapi kalau baca Quran pun Ustaz, tak mari juga. Maka buatlah hak nombor dua, carilah hatimu dan temuilah kembali hatimu ketika kamu rukuk dan sujud di dalam solat, dalam ibadah kamu. Cari balik hati kamu ketika kamu beribadah, terutama solat duk rukuk tu, minta balik hati. Tiba-tiba hak nombor dua tak mari juga, rasa kosong juga, maka carilah dan temuilah hatimu ketika kamu bersendirian. Dan waktu itu kamu bertafakur dan berzikir mengingati Allah, berwirid mengingati Allah. Tapi tak mari juga. Kalau tiga-tiga keadaan ni tak mari, semayang pun tak mari, baca Quran pun tak mari, zikir wirid pun tak mari, maka angkatlah kedua tangan dan berdoalah kepada Allah supaya Allah menggantikan hati yang baru. Pasal apa nak minta ganti hati baru? Kerana hati yang duk ada tu mati dah.